Berikut merupakan keputusan markah minggu keempat program Talk to My Manager musim kedua edisi 2026 bersama senarai lagu tugasan minggu kelima untuk konsert Ahad depan. Penjurian diterajui oleh Cik Puan Sarimah Ibrahim dan Datuk AC Mizal selaku juri tetap, selain kehadiran juri jemputan mingguan yang mana mereka juga turut memberi ulasan selaku pengkritik. Penilaian 100% berada di tangan juri profesional di mana 60% markah diberikan kepada aspek kecekapan, kreativiti pengurusan dan strategi manager, sementara 40% lagi dinilai menerusi persembahan serta kualiti vokal peserta. Dalam pada itu, pasangan manager artis yang mendominasi kutipan undian online akan menikmati satu keistimewaan khas untuk sesi penjurian minggu hadapan. Seramai 10 peserta dipertandingkan edisi ini, iaitu Kim Khairi, anak kepada penyanyi Safura, Azeva, anak penerbit Datuk A. Aida, Farid Fazli, anak penyanyi Datuk Fazli Yaakob, Anggrek, anak penyanyi Adira Suhaimi, Hussein, anak penyanyi Jamilul Hayat, Viviana, anak penyanyi Ani Mayuni, Cik B, anak usahawan Datuk Sri Vida, Ratu, anak guru tari Linda Jasmine, Amara, anak juruhebah radio Azad Jasmine dan Altia, anak penyanyi Nana Mahazan. Program yang mengetengahkan konsep konsert ini telah berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam sejak 19 April 2026 dengan Datuk Aznil Nawawi sebagai pengacara untuk 10 minggu siaran langsung di saluran Astro Ria setiap hari Ahad pukul 9 malam serta boleh ditonton di aplikasi Astro Go, Suka dan on demand di Astro Box.